Assalamualaikum and kabari guys. Okay, so pagi ni aku nak review barang sebenarnya. Aku ada beli reel sebenarnya, aku dah ada beli reel dan kita tengok je lagi reel apa. Dan aku nak try review benda tu. Aku tak tahu kenapa aku beli benda tu. Aku macam asal aku beli lah, tapi macam best pula beli kan. So hari ni dia punya mission adalah review satu reel yang aku baru beli. Dan reel tu boleh katakan kategori BFS. Tapi nak kata BFS pun tak BFS sangat. Tapi boleh lah nak kata BFS. Macam nak cakap macam tu lah. Tapi tak apa, kita akan review reel tu. Tengok sekejap lagi Kita tak buat intro terlalu panjang. Kita terus pergi ke tengok barang jap. So ni dia guys, reel dia guys. Aku baru beli kat Shopee sebenarnya. Aku sajalah pusing-pusing Shopee. Aku tengok dalam satu kedai tu, tengok macam menarik pula kan. Tapi aku try jap ni. Dan aku pun tersambar reel ni guys. Dan dia tengok apa benda dalam ni. Aku nak taruh kamera ni dekat aku punya body jap. Sebab aku tak tripod. Alright guys. So ni dia. Campak jap. Okay, Sisa Zero VX. Yelah, Sisa Zero VX. Aku pun termenung je benda aku cakap sebenarnya. Okay, Sisa Zero VX guys. So kalau korang nak tengok dia punya detail, aku dah buat satu shot. Ada kat atas ni shot tu. Korang boleh tengok situ detail dia apa yang ada. Aku tak bawa kotak dia apa semua. Just aku dah terus bawa reel ni dekat sini. Dan aku dah masukkan tali dah. So hari ni aku tak ada nak cerita pasal dia punya berapa weight dia, apa semua kan. Jadi korang tengok pada shot aku tu untuk tahu lebih detail. Dia punya detail dia dengan lebih detail. So hari ni kita akan try Zero VX ni guys. Tapi guys, dia claim dekat dalam Shopee tu, shop dia tu kata BFS. Tapi bila aku masukkan tali 8 pound dalam lebih kurang 90 meter, kalau tengok kat gambar bawah ni, aku taruh gambar ni, separuh spool je guys. Jadi aku terpaksa lapik bawah dia dengan tali mono. Dan aku baru lapik ni taruh dia punya brake kat atas ni. So hari ni aku pakai dual 8 pound. Aku masukkan dalam ni. Kita tengok macam mana cerita dia. Dan tengok guys, aku masukkan tali, knob dia hilang dah. Aduh, tapi kenalah dengan harga dia. Harga dia agak murah kan. Kena dengan harga. Barang pun memang ringan sangat dan comel, 133 gram je. Okay, so kita tak cakap banyak. Kita try terus. Kita tengok macam mana apa dia punya performance dia guys. Okay, kita tengok performance dia. Okay, kena tak kena wallahualam. Ni dia. So kat sini ada 9 brake dia. Daripada start 0 sampai ke 9. Okay, so hari ni kita test terus ke, aku rasa try 5 dulu. Tengok 5 macam mana. Okay, kita try 5. Dan aku akan gunakan, lama tak guna lure ni. Dan lama aku tak pakai. Selalu aku pakai dulu buat mancing haruan. Tapi sekarang dah tak pakai dah. Kita akan gunakan spoon guys. SP Apache. Spoon ni pun dah tak ada dah. Orang-orang lama tahu lah macam mana dulu dia naik dengan, taklah lama sangat kan, tapi orang dulu tahulah SP Apache ni dengan Tok Wan Sudu. Tok Wan Sudu SP Apache lebih kurang dia punya cutting dia. Dan time tu zaman tu memang famous. Okay, kita pakai spoon hari ni. Starting dengan spoon lah maksud aku. Lepas tu baru kita akan try pakai lure. Spoon ni lebih kurang berat dia dalam 5 gram. Yang ni color copper ni. Color silver aku dah lama katam dah. So ni drag dia. Aku agak dalam, dah ketat sangat. So kita akan prop dalam 75%, 75%. Try full. Kena dah tu. Memang drag 4 kilo. Okay, so kita dalam 75 lah. Alright, try back 5 dulu. Sekejap, drop dulu. Laju spool tak goyang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow, campak macam tu sekali lagi jap. 5 ni macam nak, okay, tak jauh. Nanti kita try tukar 4 pula. Tadi 5, sekarang 4. Oh, dia ada 1.5, 2.5, 3.5. Tadi aku guna 5 je. Ni 5.5. Tak nampak tadi guys, sorry. Oh, dia ada setengah lah. 5, 5.5. 5, 4.5. Ni baru 4. So kita try 4. Tadi apa? 5, 4.5, 4. Okay, bismillah. Oh, dia dah nak terkeluar dah.
Dia agak macam bila kau cast tali tu dah vrrr, dia kembang, lepas tu dia nak apa nama? Nak backlash. Tapi sebab tadi aku hinjut. Kalau kata yang cutting effortless, try yang effortless pula. Yang jenis baling nak santai. Steady. Not bad. Kalau nak henjut aku kena tukar dekat 4.5 atau 5. Kalau nak effortless aku kena pakai 4. Okey. Tengok kalau henjut atas, apa aku daripada atas ke bawah tu baru dia backlash. So aku kena gunakan 5 kalau aku nak overhead. Nama dia overhead. Overhead cast aku kena guna 5. Kalau nak main santai-santai, lubang-lubang kecil yang cast bawah, flipping apa semua, kita gunakan 4. Tu so far itu teorinya lah. So kita tukar 5 jap. Boleh tak overhead cast? Okay, ni 5. Okay, maknanya aku nak overhead cast, aku pakai 4.5 atau 5. So far dari segi performance dia, ni drag dia ni pun 4 kilo ni pun tak lebat apa, tak ada kuat mana. Sebab ni pun dah dekat 70-80% lah aku anggarkan, sebab dia ada pergi lagi, tapi aku dalam 75 ataupun 80% je. Cuma kita nak try tengok drag dia macam mana. Clicker dia memang padu. Cast dia so far aku pakai ni 5. Steady, effortless. Kena pula dengan apa nama? Single hand rod. Lagilah effortless. Okay, aku nak pakai 4.5. Kita check strike Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tu ada tak? Tapi aku rasa spoon ni tak laku ni. Sebab color copper ni selalunya bawa main dekat stream jalan. Kalau bawa main haruan tak nak. Haruan selalu nak silver sikit. Nanti kita akan try pakai Mino dan spinnerbait. Harap-harap ada strike lah. Tapi aku tak expect strike yang besar-besar lah guys. Kita cari strike. Turut. Ada yang sambar. Wow. Aku terkejut kenapa aku sentap. Tak apa. Kita pujuk lagi. Dia ada. Tiba-tiba je aku nak tarik laju dah. Pagi-pagi dah miss dah. I miss you. Baru apa cakap color copper haruan tak nak, tiba-tiba dia sambar macam tu je. So nampak tak berapa nak makan. Lepas tadi miss tadi tu. Jadi aku nak try tebing-tebing sana jap. Lepas tu baru pergi ke spot sana jap. Bismillah. Aduh, biawak pula guys. Nampak tu biawak. Benda kalau kau tengah mancing, tiba-tiba ada biawak, memang spoil gila. Alahai, entahlah. Casting je lah. Benda dah sampai sini, nak jalan lagi ke tempat lain malas pula aku rasa. Curut. Saiz ni tak keluarkan drag, tapi at least adalah strike satu. Kenalah dengan saiz dia, curut. Okay, so curut pertama, strike pertama dengan ni hanya dah. Alamak, tak boleh keluar pula. Tekan ni padu. Nak kena pakai plier. Op. Alright. Tapi dia pergi melompat catang kiri tu. Harap dia pergi jauh lah. Makan. Cantik. Curut lagi guys. Suka betul curut dengan spinnerbait ni. Satu lagi, saiz lebih kurang je. Adik-beradik ke apa dia orang ni. Alah, nak kena keluarkan plier pula. Okay guys, ni dia Al-Curuti lagi. Mana plier? Mana pula? Mana mata dia? Jangan goyang. Right, curut kedua.
Betul BFS guys. BFS betul ni. Suka betul lah curut dengan spinner ni. Okay. So far dah 2 ekor tadi. Tadi miss tadi. Mau cakap apa tadi sebenarnya? Dah lupa dah guys. Tapi tak ada yang saiz yang boleh mengeluarkan drag lagi lah. Tapi kenalah dengan dia punya tema BFS tu. Kan? Harap ada saiz-saiz rempit besar sikit lah yang dapat keluarkan drag dia. Sedap sikit dengar tak? Okay guys. So aku ada satu teori yang ikan tak makan sangat sebab mungkin lure terlampau kecil. Jadi aku macam tengah nekat nak pakai ke soft plastik yang dengan jig head berat ni. Dia tak apa-apa support sangat rod ni, tapi kita boleh cuba. Sebab macam tadi pun curut-curut yang halus-halus selalu yang makan. So teori aku, kita pakai big lure sikit, mungkin dapat attract saiz-saiz rempit untuk makan. Dan kita akan tengok macam mana hasil dia. Harap-harap adalah. Cuma nak cast pakai rod ni dengan lure macam ni agak heavy sebenarnya. Tak tahulah boleh cast ke tak. Jadi kalau tak boleh, kita akan try pakai yang apa, jig head yang kecil sikit dia punya weight dia. Okay, kita cuba. Okay, kita pack pada sini balik. Tengok macam mana. Apa aku baling dia? Astaghfirullahalazim. Mana aja aku baling. Dah sudah. Oh, ada ketuk. Oh, ini tarik. Ini bukan biasa-biasa ni. Oh. Aku nampak dia timbul kat tepi tu tadi sebenarnya. Not bad guys. Dengan BFS akhirnya teori aku jadi. Betul lah teori aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Babon. Good size guys. So teori aku menjadi guys. Nice one, nice one, nice one. Okay, so kita nak bergambar jap. Alhamdulillah guys. Ada juga saiz baik. Ni dia. Not bad. Walaupun dikeluarkan drag sikit je boleh tahan. Not surprise. Okay, terima kasih. Okay. Panas. Okay, so teori aku agak betul kat situ. Haruan, tadi aku baling macam spinner bait kecil, baling spoon tak nak makan. Tapi bila aku baling soft plastik baru dimakan. Maknanya visibility lure tu penting sebenarnya guys. Kalau kau perlukan saiz, kau kena pakai big lure lah. Ada tu term yang orang selalu guna pakai lah kan. Big lure for the big fish. So hari ni terbukti lah big lure for the big fish. So aku akan try lagi 2-3 kali. Lepas tu kita tengok macam mana. Dan aku akan simpulkan dengan apa, reel ni. Cuma reel aku dah bercalor lah pula. Haruan tu ketis kena atas star tadi. Calar sikit lah. Tapi agak surprise jugalah. Drag dia tak ke haruan tu. Tapi drag dia boleh tahan juga tu. Tarik macam senang. Tapi tak keluar-keluar drag sangat tadi kan. Agak benda yang kena pandang. Tak apa, sekejap lagi kita simpulkan, kita try lagi cast dan kita akan wrap it out. Kita akan concludekan review tentang reel ni, okey? Okey, kita try. Sana tak ada tebing sana langsung, tebing barat. Kita try tebing timur pula. Tempat tadi aku miss mula-mula kat sini je. Kita try jap. Ada tak? Kalau tak ada, kita wrap it out. Ada makan. Lucut. Tu kelemahan drag dia tu.
dimakan. Tapi kena setting drag. Maksudnya bila strike kau kena tekan untuk dapatkan dia punya solid, betul-betul solid. Okey, saya nampak dah kelemahan dia. Sebab tadi pun yang rempit tadi yang aku lucut tu pun macam ni juga dia punya apa nama? Dia punya alamak. Jap, dia betulkan jap. Okey, tadi yang rempit tadi tu pun sama juga. Aku macam bila dia sentap apa dia tak solid hook up, sebab bila kau sentap dia keluar. Takkan nak pakai drag full. Sama je. Maknanya solusi dia bila kau nak sentap pastikan kau tam. Okey. Tak tahulah, mungkin macam tu lah kot teori dia kot. Tapi kita cari lagi kalau ada lagi. Alright guys, so conclusion pada reel ni adalah banyak juga nak diperbahaskan, tapi aku cuma simpulkan reel ni. Calar sikit dah guys kat depan ujung tu. Harun tadi ketis, aku taruh sebelah Harun nak bergambar. Lepas tu diketis kau calar sikit. Aduh. So pro dia tadi tu lah. Pro dia yang first adalah ringan. Ringan tu memang sangat-sangat membantu ringan tu. Seriously membantu. Memang kau takkan rasa tangan sakit memang dengan apa dia punya bebanan dia tu kurang tau. Okay, so nombor 2 bagi aku pegang dia sedap lah. Memang sedap genggam lah. Palming dia memang genggam tu sedap. Tak ada rasa masalah, tak ada rasa sakit tangan ke apa, tak. Memang sedap. Dan nombor 3 adalah karawan dia. Jadi aku dah ulang balik ni. Kira aku dah ulang balik ni. Ni pro je. Karawan dia memang solid, memang sedap. Nombor 4 dia punya cast smooth. Walaupun tak ada zinc tapi smooth. Memang smooth. Senang. Memang senang setting. Dia punya brake setting memang sangat-sangat senang. Okay, cons dia, drag dia guys. Dia tulis situ drag 4 kilo. Tapi bila kena rempit, walaupun aku dah taruh 75-80, tapi dia macam tak solid hook up. Jadi aku punya conclusion, siapa nak beli reel ni, kalau nak main BFS macam Harun curut tadi tu, pakai lure-lure kecil tu tak ada masalah lah. Tapi bila macam kena ikan besar tu, first thing is kau kena tam dekat spool tu, dan kau sentap, baru dia dapat solid hook up. Sentap-sentap sikit kan. Geram sampai muka pun geram. Okay, tu dia punya apa, dia punya yang aku nampak kelemahan dia lah yang first. Dan nombor 2 adalah tu lah tadi, kelemahan dia kena sikit je kat atas jalan. Memang dah nampak rabak dah. Aku tak tahu nampak dalam GoPro ni kat sini tepi ni lah. Nampak rabak sikit sebab dia tak pakai material alu ke material apa graphite ke tak. Dia pakai nylon material. Dia tulis tu nylon material je, tak tahu apa. Sebab tu dia nak dapatkan yang ringan tu kot. Dia nak dapatkan ringan tu, nylon material. Tapi bagi aku tak ada masalah pun material tu, sebab reel ni bukannya untuk kau main heavy ataupun main kolam ke apa kan. Sebab dia memang setting BFS kan. Okay, yang nombor 3, spool dia agak dalam guys. Seriously, spool dia agak dalam. Kalau tengok gambar, kalau tengok balik yang aku punya shot tu, kau boleh nampak spool dia agak dalam. Jadi kau kena, kalau kau nak pakai tali halus yang aku pakai 8 pound ni, aku kena lapik dulu dengan mono kat bawah tu. Lepas tu baru aku taruh dalam 90 meter. Panjang jugalah. Tapi kalau aku rasa kalau siapa yang main 6 LB tu aku rasa memang kena dalam 200 meter ada kot. Kalau tengok tali juga tengok pada brand tali kan. So itu nombor 3, spool dia agak dalam. Dia tak berapa nak BFS lah kat situ. BFS patutnya cetek sikit kan dia punya spoolan, tapi yang ni dalam sikit. So itu je yang aku nampak pro dengan cons dia. So far reel ni kalau kata aku berbaloi ke nak beli, bagi aku berbaloi sebab aku pakai cast tak rasa langsung lenguh tangan, sakit tangan, tak rasa langsung guys. Tapi kau tak boleh nak buat main haruan macam ni boleh lah. Cuma kau kena ada sedikit teknik untuk dapatkan solid hook up. Cuma bagi aku kalau nak sedap sebenarnya buat main BFS betul lah. Tu je lah kan. Macam buat main peacock base, kalau buat main talapia ke casting-casting BFS yang main-main spoon kecil. Sebab even kau baling dalam 5 gram pun kau boleh still lagi cast. Depend pada rod. So sekarang ni aku nak cari rod je sebenarnya. Aku nak cari rod dalam 38 poundage 38. Tak tahu jenama apa aku nak beli. Tak tahulah kalau yang kena colour dengan ni yang warna ungu kan. Aku duk fikir-fikir juga apalah colour rod yang colour ungu ni. Susah nak cari colour ungu ni guys. Itu saja review aku kali ni guys tentang Caesar Zero VX. Susah juga sebut. Aku asyik nak Revo je kan. Caesar Zero VX guys. So link boleh tengok kat bawah dekat description. Aku taruh kat situ kalau korang nak beli apa, kalau berminat. Dan itu je lah guys. Jumpa lagi dalam next vlog insyaAllah. Assalamualaikum.